Mungkin orang kata sekarang itulah nak menjantan kan kita punya anak-anak kita. Assalamualaikum and hi everyone. So welcome to episode pertama Terpaling Podcast, brought to you by Yayasan Pahang. Okay, so saya adalah Lin dan saya adalah host, terpaling host korang. And hari ni kita ada terpaling guest kita. Tada! Hai. So this is Encik Hakim, Encik Hakimullah daripada Yayasan Pahang juga. Yep. So Encik Hakim boleh introduce yourself? Okay, terima kasih host Lin. Saya Muhammad Hakimullah Masri, dipanggil Hakim, merupakan staff ataupun pegawai di Yayasan Pahang. Fokus kepada di YP, pembangunan ataupun mental health issue ataupun psikologi di peringkat staff dan juga pelajar-pelajar di bawah pendidikan kumpulan Yayasan Pahang. So jadi Encik Hakim ni is actually our in-house counselor jugalah kan? Betul tak? Ya. Yeah. Okay, so Encik Hakim untuk podcast kita hari ni lah, kita nak cakap pasal isu yang tengah hot sekarang ni, which I think semua orang pun tahu kan sekarang, isu-isu bully. Jadi untuk Encik Hakim sendiri lah, okay, I think kita nak tahulah definition bully ni. Bully ni sebenarnya macam mana? Dia bukan just sekadar pukul kan? Yeah. It's more than that, right? Betul. So what is bullying actually? Okay, menarik lah apa yang Lin cuba bangkitkan dalam podcast kita ni. Kadang-kadang bully ni benda yang masyarakat kita ataupun di kalangan pelajar especially dilihat sebagai benda yang tabu lah. Sebut betul. Pasal bully ataupun kalau di peringkat training ketenteraan disebut sebagai sebahagian daripada kita punya training. Bully tu ataupun ragging ni benda yang sebahagian daripada training ataupun latihan. Tapi sebenarnya bully kalau kita lihat secara mendalam, ianya memberi kesan banyak kepada pelajar-pelajar atau orang yang dibuli tersebut daripada emosional, dari sudut social life, dan dari sudut bagaimana dia nak survival hidup selepas dia menerima tekanan dalam bully tersebut. Bully ni banyak sebenarnya. Boleh identify ataupun dikenal pasti sebagai bully. Antaranya bully secara tak langsung, ada boleh kita lihat dia pandang kita, dia pressure ataupun dia berikan kata-kata kesat. Itu pun dia bully. Betul. Selain tu yang fizikal tu sudah pastilah pukul ataupun panggil, minta buat ni, minta buat tu, senior and junior. Itu sering berlaku lah yang kita lihat. Dan dia punya climax ni adalah kes yang kita dengar baru-baru ni lah. Adanya pembunuhan, adanya bunuh diri, adanya tak boleh nak meneruskan pendidikan, pengajian, ada sampai satu tahap membunuh. Itulah dia punya impact atau negatif effect. Kalau bully ni kita anggap biasa, kita anggap benda ni ianya adalah sebahagian senario ataupun part of life untuk pelajar ni dididik kan. Tapi itu kata kita kena lihat pada sudut, bagi saya lah, kita kena lihat pada sudut berbeza. Bully mungkin orang kata sekarang itulah nak menjantan kan kita punya anak-anak kita. Kalau tak kena bully, tak shock lah kan. Dia pandangan junior, senior lah. Betul. Takkan nak jadi lembik kan. Takkan nak jadi budak buku, duduk dalam bilik. Tapi bagaimana kita melihat bully itu sebagai satu bentuk pembinaan ataupun pemusnahan, tu kita kena. Tapi betul lah, saya rasa thing yang macam, sebab saya sendiri pun dulu sekolah asrama juga. Jadi memang daripada zaman saya lagi dekat asrama, dia memang ada that mentality yang macam biasa lah bully sikit, biasa lah suruh kan junior, biasa lah seniority semua kan. Jadi macam kita Yayasan Pahang, kita punya sekolah lah, Mat Tafiz kita kan, sekolah menengah kita. Jadi Encik Hakim is also responsible untuk budak-budak sekolah kita kan. Okay, cuba cerita sikit lah macam dekat sekolah kita sebenarnya. Walaupun sekolah kita ni is a very Islamic based punya school kan, it's a very renowned punya school, pencapaian SPM pun semua bagus semua. Ada tak masalah bully ni sebenarnya? Kita walaupun pendidikan Yayasan Pahang ni ataupun sekolah di bawah Yayasan Pahang, kita memang akui yang mana
buli ataupun budaya buli ni memang ada, tapi ianya dalam skala besar, skala serius, ataupun ianya buli yang bukan nak kata normal, tapi dia kata buli antara minta buatkan Maggi biasa sini kan, buatkan Maggi, tolong ambilkan kasut, tolong ambilkan. Itu antara buli yang secara tak langsung tapi dikira macam mungkin dah normal di kalangan pelajar-pelajar sekolah. Di sekolah Mat Tafiz Negeri Pahang, kalau kita katakan zero bully, ianya adalah satu penipuan ataupun nak menutupi kan. Tapi nak katakan bully ada, tapi kita menerapkan satu prinsip atau falsafah, bully berlaku, tetapi kita berikan ruang kepada setiap student ini untuk memahami bully itu adalah satu kesalahan, dan batas bully ataupun menyebabkan sentuhan ataupun memberi tekanan kepada pelajar, ini adalah responsibility atau tanggungjawab student tersebut untuk ambil sekiranya kes atau pelajar itu mengadu ataupun membuat aduan. Sebab kita open kepada semua pelajar, mana-mana pelajar yang merasakan dirinya dibuli boleh untuk memberi aduan ataupun membuat laporan. Jadi sesiapa yang dilaporkan dan disiasat, dikenal pasti membuli, maka dia harus bertanggungjawab terhadap apa yang dibuat. Jadi kita berdiri teguh di sekolah pendidikan Sampang untuk perkasakan atau tidak meraihkan buli, tetapi kita dalam masa sama memberi ruang dan juga memberi pembelaan kepada mangsa buli lah. Betul. Itulah sebab saya rasa benda ni something yang kita pun tak boleh nak paksa-paksa untuk tak jadi. Yang kita hanya boleh bagi tahu diorang, but we cannot make sure it doesn't happen kan. Tapi I think apa yang membezakan adalah orang tu sendiri sebenarnya. Betul lah. Sebab macam kalau kita tengoklah kes yang baru jadi hari tu, yang ada pelajar yang membunuh semua disebabkan 200 kali tikaman. Dan 200 kali tikaman tu kan. Dia cakap apa sebab dia kena reject kan. Untuk yang kes saya ikuti juga kes berkaitan dengan pelajar Chinese yang menikam senior Chinese perempuan kan. Jadi dia punya detail siasatan tu masih dalam tempoh siasatan yang kita masih menunggu lah. Tapi sebutkan antara apa yang ditemui adalah selain daripada kita tak pastilah bully ataupun bagaimana dia menerima atau menguruskan kesihatan mental pelajar tersebut diuruskan dengan baik, tapi kesan ataupun impact dia pelajar tersebut membuat satu kesan ataupun consequences membunuh kan. Jadi kita melihat apa yang ditemukan, banyak apa yang disebutkan pengaruh daripada anime, pengaruh daripada game, ada yang disebut sebagai zero day. Dia memang ni ke Cik Hakim? Dia memang ada mental health issue ke? Diagnose tu masih setahu saya tidaklah dikeluarkan keputusan dan tak ada menyatakan dia ni ada isu mental health. Tapi kita lihat pada bagaimana dia react terhadap tindakan membunuh tersebut. Something wrong dengan dia macam steady keluar minum air. Itu satu benda yang kita lihat anormal lah ataupun abnormal kepada pelajar yang telah membunuh. Sepatutnya dia akan rasa insecure, rasa takut. Aku telah buat satu kesalahan besar ni, bunuh. Kalau normal student kan. Tapi bila abnormal student ni, dia bila bunuh 200 kali tikaman, dia boleh keluar steady, minum air, bawa parang keluar. Itu satu abnormal dia sebut psikologi kepada student yang macam tu kan. Jadi kita rasakan dia ada something lah, ataupun ada benda yang berlaku dalam mungkin dia punya kehidupan ataupun dia punya pemikiran dia, menyebabkan dia bertindak dan react terhadap tindakan dalam keadaan tersebut. Sebab tu kita kata hubungan kait bully dan juga mental health ini adalah satu benda yang sepatutnya mungkin di pihak kerajaan mengambil berat berkaitan ni. Tapi saya melihat bagaimana tindakan setiap individu ataupun setiap pihak lah. Kadang-kadang parent dia menyalahkan 100% kepada sekolah. Kenapa sekolah tak memantau? Kadang-kadang sekolah pun menyalahkan pihak ibu bapa. Kami tidak ada masa lama dengan pelajar ni. Kebanyakan masa jam berada di rumah lebih lama daripada sekolah.
Ada juga menyalahkan pihak kerajaan. Kerajaan tak membina ataupun mewujudkan dasar yang baik, memastikan sekolah dalam keadaan selamat. Tapi nak katakan semua benda saling menyalahkan. Dia tak menjadikan satu. Tapi kan yang saya paling tengok paling teruk yang salahkan mangsa tau. Sebab ada yang cakap, dia kata macam mana lah agaknya cara dia reject budak tu. Lepas tu adalah yang kata macam itulah reject lagi. Macam tu kan. Itu yang satu lagi peringkat selain daripada kita cerita pasal bully di peringkat sekolah ni, tapi sebenarnya bully yang paling besar cyberbully sebenarnya. Ya, yang betul. yang tak disedari zaman sekarang di setiap orang ataupun setiap pihak lah. Sebab kan kita merasakan saya mesti jadi, tadi kita cerita terpaling podcast kan. Ini kita cakap kita terpaling berada di pihak dia. Betul. Nak berada terpaling, nak merespon, nak paling jadi orang pertama yang react terhadap tindakan tersebut. Dan end up dia kadang-kadang tindakan tersebut sebenarnya hasil siasatan sebenarnya bukan macam ni. Tapi kita dah terlanjur cerita awak salah mangsa ni, kenapa awak ni apa dah. Habis tu yang berbakul-bakul kecaman yang kita berikan kepada macam tadi mangsa ke ataupun pihak sekolah ataupun pihak kerajaan sebagainya. Bagaimana kita nak selesaikan benda tersebut. Tu kata sepatutnya semua pihak, sebabkan saya suka pendekatan empati tu adalah satu falsafah ataupun approach yang cukup baik untuk kita, bukan sekadar di pihak sekolah, pihak guru ataupun ibu bapa, malah masyarakat kita juga. Empati, bila empati ni, kalau saya suka tengok kalau Hoslin suka tengok cerita-cerita Hoslin nama baru sebab cerita-cerita berkaitan dengan remaja sekolah ni. Ada satu cerita yang memberikan pengajaran yang cukup baik, bahawasanya setiap tindakan kita kena berfikir dahulu dan baru kita react. Kadang-kadang kita punya tindakan kita ni selalu melangkaui pemikiran. Dia ikut kepada hati kita, dia ni jahat ni, jadi terus kecam. Tapi tu yang payah macam it's very hard for you to react rationally especially bila you tengah marah, tengah sedih kan. Betul. So I think that's something yang macam daripada kecil tu kena ajar dan terapkan lah. Betul lah. Bagi saya penerapan, sebabkan macam saya kata tadi, masing-masing menyalahkan masing-masing. Lebih baik better untuk masing-masing sit down, apa yang boleh improve, apa yang boleh kita buat kan. Macam contohnya di pihak saya duduk di side counselor, contohlah di sekolah ada counselor, ada guru, ada parent, ada masyarakat yang melihat masalah isu ni kan. Saya selaku counselor, kita counselor ataupun counselor di sekolah. Sebab tu sekarang ni kalau Hoslin, saya sebut Hoslin lebih selesa ke nak sebut Lin je ni? Saya kan ada trademark baru, Hoslin. Hoslin terpaling meletup. Okey, di pihak kementerian, saya baru dapat tengok perkeling baru yang dikeluarkan untuk menyekat ataupun arahan untuk pengetua dan juga kaunselor tak dibenarkan keluar sekolah ke mana-mana. Kiranya memang kena stay dalam sekolah tersebut. Susulan daripada kes yang berlaku. Jadi kaunselor dengan pengetua ni kena storage, kena standby. Kena storage dekat dalam sekolah untuk sebabkan kes-kes macam ni ada yang sebelum ni buat kesimpulan ni sebabkan kaunselor lah ni tak take action awal. Ini sebabkan guru besar atau pengetua lah ni yang tidak trace isu di kalangan student. Itu benda-benda yang menyebabkan kesimpulan untuk tindakan yang dibuat oleh kementerian. Jadi bagi saya tu di pihak kaunselor, saya setuju dengan keadaan tersebut sebab saya rasa memang betul kaunselor kena duduk di sekolah, kena buat intervensi, kena buat program spesifik untuk berkaitan dengan bully dan juga mental health ni untuk kita supaya tak berlaku ataupun paling kurang lah kalau memang saya cerita sikit kepada Hoslin masalah budak sekarang ni. Saya sendiri alami, bukan saya alami lah, saya melihat. Saya melihat remaja ataupun pelajar sekarang ada satu addiction kepada gadget ni. Betul. Ada satu keadaan bila dia main game, lepas tu tiba kan baru ni ada kes kalau Hoslin tengok seorang abang kelar adik dia. Saya tak baru je kes tu baru berlaku. Kelar sebab isunya adalah adik dia memadam akaun ID game abang dia.
Jadi abang dia macam uncontrol sebabkan game tu kan dia push rank dah lama dah dia naikkan rank game dia ni, tiba-tiba adik dia delete kan. Di Malaysia Malaysia baru lagi. Tapi tu dia kata mental ataupun moral student kita ni ataupun pelajar remaja ni sangat fragile lah dia untuk memikir rasional untuk kita untuk buat tindakan tersebut betul salah. Sebabkan game hilang, saya faham lah pada game tersebut mungkin effort diletakkan di situ. Dia setiap malam tak tidur, push rank sebagainya, naikkan dia punya ID account, end up tiba adik dia padam. Kalau ikut kita frust kan benda tersebut, tapi sepatutnya frust tersebut mesti disalurkan secara rasional lah. Yelah, kita marah macam mana pun kita kan. takkan kita lebih korbankan adik kita tu daripada game tersebut. Dihilangkan game, hilang game, lepas tu kita bunuh adik kita untuk kita puaskan hati kita. Itu benda yang sepatutnya moral tersebut ataupun penekanan value tu ada pada ni. Sebab tu kata pelajar sekarang bukan tu kata bila itu critical issue. Saya tengok pada anak saudara saya pun bila ID dia hilang ataupun phone dia corrupted kan, tak boleh buka, dia tak tentu arah, ketuk kepala, dia seperti tidak waras keadaan dia kan. Tu dia kata memang itu antara kesan-kesan ataupun penekanan pada value student, moral student sekarang ni, empati tersebut ni perlu ada ataupun mewujudkan remaja atau generasi yang sihat lah bagi saya. Betul. Yelah, sebab saya rasa lah macam memang mental health issue ni is something yang memang betul ada. Betul. Memang betul wujud lah. It's not buat-buat. Tapi I think it's something yang macam kalau I think awareness is very important lah, especially nowadays. Especially for parents kan, siblings. Kalau you nampak kawan you ke anak-anak you ke dah nampak dia macam macam ni, I think it's very important to get help. Professional help lah secepat mungkin kan. Lagi-lagi sebab budak-budak zaman sekarang dia orang dah expose dengan gadget usia yang sangat awal. Betul. Yes. Sebab tu kalau isu kalau pergi sekolah, kalau saya memang terlibat dengan sekolah ni close lah. Jadi bila kita tanya parent, tanya guru bercakap kenapa guru sekarang dah tidak panggil prihatin macam dulu kan. Macam zaman saya mungkin sama zaman dengan Lin juga, guru kita dulu ni dia begitu ambil berat dengan kita sampai kan kita rasa kan guru ni memang rasa nak aku berjaya lah. Itu yang kita fikir kan, walaupun nakal macam mana pun kita dulu, tapi kita rasa kan guru ni tak memang orang panggil memang betul-betul try hard lah untuk dapat atau berikan pengajaran pada kita. Tapi bila tanya guru sekarang kata apalah dia dah memang macam tu, tak boleh nak buat apa kan. Ya tu. Jadi bila kita tanya semua, kita tengok rupanya memang itulah sentuhan teacher ataupun guru ni sekarang ni sekarang ni rotan tak dibenarkan. Betul. Parent kalau guru sentuh sikit, parent datang. Ni Cik Akif sekarang ni saya ni terkejut tahu tak hari tu sebab yelah saya pun dah di usia sekarang ni kan, kawan-kawan saya pun anak-anak dah start ada anak-anak. Jadi saya baru tahu yang zaman sekarang budak-budak ni dah ada WhatsApp group dengan parents. WhatsApp group apa? Macam mana? Maksudnya sebetulnya anak you kan sekolah kelas 3A. So 3A tu akan ada WhatsApp group ibu bapa dengan cikgu. Okey. Untuk apa? Untuk update ke apa-apa tak puas hati ke cakap dalam tu. Lepas tu saya macam no offense lah, okay. Tapi macam terkejut lah. Macam zaman kita dulu mana ada benda-benda macam tu. Sebab tu guru sekarang especially case tadi dalam grup tersebut anchor je adalah guru kelas. Jadi bila mana ada masalah ataupun ada benda yang tidak puas hati di kalangan anak mereka di kelas tersebut, yang akan jadi panggil punching bag adalah guru kelas lah. Untuk tanya persoal petikai. Sebab itulah guru ni akan bersifat defensif. Tak apalah, kita buat benda yang tidak tidak terlampau memberi kesan kecaman lah kepada parent atau sebagainya. Sebab tu menyebabkan relate tadi pada isu yang saya sebut tadi adalah guru dah tak berani dah nak buat perkara-perkara yang asalnya didatangi dengan prihatin dan nak mendidik dan mengajar dengan kepada pelajar tersebut lebih kepada selesai syllabus, selesai, habis. Betul. Di luar bukan tanggungjawab guru ini sebagai pendidik ataupun
Sebabkan parent bertindak macam tu, jadi parent pun pandai-pandai lah jaga anak tuan ni. Sebab itulah impact dia bila kita tengok kesan pada anak zaman sekarang, remaja sekarang, memang no point, no moral. Yang mana yang parent bekerja pagi petang, masa untuk anak tak ada. End up anak memang dengan game, dengan keluar, phone, dengan gadget je kan. Itu yang saya rasa lah isu sekarang. Saya kata isu ni isu lama, tapi isu ni semakin kritikal. Tapi bila bila kita pergi keluar pula ke negara-negara maju, isu yang kritikal pada kita ni biasa di negara lain. Itulah. Di US sebagai mereka kata lah, kami di sekolah penjualan weapon atau senjata tu biasa lagi kritikal kan. Tapi nak katakan bagi saya itu kita kira di negara luar itu dia punya budaya sebagainya. Tapi negara kita moral dan juga pembentukan jiwa remaja kita ni adalah satu kepentingan untuk kita jaga dan kita teruskan supaya menjadi satu manusia. Sebab kan kalau Lin tahu, masalah utama kita di sekolah ni adalah untuk menilai ataupun menentukan sasiah pelajar ni bagus tak bagus. Sebabkan sasiah pelajar ni ataupun modal insan ni tak boleh dikira menggunakan kuantitatif. Kalau kita baca teori Erikson ni fasa menengah ataupun umur belasan tahun ni, mereka dalam tempoh mencari-cari apa dan bagaimana sebenarnya dunia ni reflect kat diri dia. Jadi bila mana tak ada orang yang dia sering kali melalui peristiwa-peristiwa yang dirasakan tak baik ataupun tak bagus, tak memberikan manfaat bagi dia, rasa benda tu adalah something yang membuatkan dia rasa benda ni bukan untuk memihak pada dia. Dan akhirnya tu yang dia memutuskan dua orang ni plain, kalau saya tengok bacaan tersebut, merancang untuk melakukan pembunuhan ni. Sebab mereka merasa semua yang ada di sekolah semuanya jahat, semuanya tak betul, semuanya salah, dunia ni semuanya salah. Jadi dia merasakan dia kena bersihkan semua ni. Oh ya. Daripada rentetan itulah satu video ataupun game developer membina game untuk, saya tak pastilah kenapa pembina game ni nak mengambil kisah sebagai satu video game untuk dimainkan oleh generasi yang akan datang. Tapi kalau ikutkan aim dia adalah untuk memberi pengajaran ataupun meletakkan seolah-olah, kalau dalam istilah psikologi, empathy, merasakan bagaimana pembunuh itu rasa. Feeling sebagai seorang, bukan feeling sebagai seorang pembunuh, tapi feeling bagaimana rasa diri dia tidak ada no point dalam dunia ni. Berkurang itulah. Dan end up tu yang saya lihat lepas video game, ada anime yang dibuat, dan student yang membunuh ni dilihat memang mengikuti perkembangan game dan lakukan perkara tersebut, dan dia tak boleh membezakan antara reality dan juga game ataupun anime punya. Dia macam terbawa-bawa. Ya, terbawa-bawa. Sebab tu bila kita lihat bagaimana kalau baca dia punya dapatan daripada kes tu, di tikaman di leher je, tak salah saya lah, hampir 50 tikaman. Tu kita fikir macam mana dia membunuh tidak berhenti menikam seorang pelajar perempuan ni bahagian leher sehingga 50 tikaman. Kata ini panggil tak ada feeling, tak ada humanity ni, tak ada kemanusiaan lah. Tapi kita lihat dia dalam keadaan memang tak stable. Kita kata memang dia rasa puas bila dia buat macam tu, puas. Tu kata dia something lah pada kita melihat secara kasar ya. Secara normal manusia tak buat macam tu. Betul. Tapi kalau ada gangguan, ada masalah ada isu mental health, mungkin dia buat perkara tersebut kan. Itu antara yang saya boleh share lah untuk apa yang saya baca daripada kes yang kaitan dengan pelajar ni. Faham. Tapi kan macam Cik Hakim kan, daripada sudut psikologi, sudut medical semua ni kan, macam kan you banyak sebut pasal empathy tadi kan. Jadi macam bila orang ni membunuh, contoh like macam serial killer, orang yang membunuh sebab benda-benda yang kita rasa macam tak make sense ni kan. Like diorang ni sebenarnya macam mana macam adakah diorang ni memang tak normal ke, ataupun diorang ni macam kiranya kalau benda tu kita dah treat daripada awal, mungkin boleh elakkan ke? Itulah sebabkan bagi saya macam saya tak katakan semua pembunuh bersiri itu ada isu mental. Kadang-kadang memang
pembunuh bersiri ataupun serial killer ni, memang dia dah terbiasa melakukan benda tersebut dan dia memang akan buat lagi. Dan boleh jadi juga jadi issue mental. Sebab tu kata kalau biasa je, kalau kita tengok lah, biasanya kita sebut sebagai kalau kita jumpa orang yang agak pelik, agak macam tingkah lakunya macam something, kita sebut sebagai psycho dia ni. Psycho dia ni orang ni kan. Tapi psycho ataupun panggil psikosis ataupun dia punya pandangan fikiran dia merasakan sesuatu benda yang dia buat tu benda yang dia seronok, dia panggil fun. Itu yang kita lihat sebagai ada isu mental. Dia membunuh seronok. Kan biasa kita buat benda yang seronok ni adalah benda-benda yang positif. Macam makan, kita jadi food hunting, suka cari makan. Kita suka travel, tu benda seronok. Kita travel je, gembira, seronok pergi travel. Balik travel, kita rasa best. Tapi bagi seorang membunuh ataupun ada isu ni, bila dia bunuh, hebat, seronok, bestnya seronok bunuh ni. Sekali bunuh, selesai. Sebab tu cari orang kedua, masa ketiga, masa keempat. Sebab kan kalau dalam manusia ni, dia panggil hormon keseronokan, panggil dopamin. Happy hormone. Happy hormone yang kita ada ni, kadang-kadang kita perlukan benda aktiviti yang satu aktiviti yang boleh trigger kita punya hormon tu untuk buat kan. Tapi bagi seorang yang ada isu mental health sebegini, itulah aktiviti ataupun point ataupun trigger point untuk dia dapatkan keseronokan. Tapi itu tak normal lah. Sepatutnya kalau parent lah, terutamanya parent melihat anak-anak yang ada sesuatu yang kesukaan yang tidak normal di usia kecil ataupun masa tempoh skor rendah, mungkin boleh kita dapatkan nasihat. Tapi saya rasa Malaysia dia tidak terlampau ramai lagi yang ada isu ataupun kesihatan mental yang agak hardcore je ni. Tapi kita tak nafikan mungkin boleh ada, tapi mungkin kita tak identify awal ataupun ada tapi tak tahu. Tak tahu. Kita tak pasti yang mungkin boleh kita beri penekanan lah. Sebab saya rasa tadi saya sebut kata yang disalahkan ni. Bagi saya bukan kesalahan lah. Sepatutnya setiap pihak kita kena ambil peranan masing-masing. Ibu bapa dia biasanya macam parent ataupun guru berhadapan, sebut tadi Coach Huslin ni sebut adanya grup WhatsApp tempat parent nak menyalahkan guru sebagainya. Bagi saya parent sekarang ni perlu mengambil satu pemikiran bahawasanya tak ada salah tu berlaku, tapi apa next improvement yang boleh dibuat untuk anak dia. Kalau tak memang sampai bila kita tengok cerita Anakku Sazali kan. Saya tak tahu Huslin biasa tengok. Saya tahulah cerita tu. Sebenarnya cerita Anakku Sazali ni banyak dia punya pengajaran yang sepatutnya parent ataupun dalam dunia parenting skill ni, mendidik anak ni boleh ambil iktibar kan. Sebab kan cerita Anakku Sazali ni dia memang terlampau memanjakan anak, terlampau memberi kemewahan, sehingga kan sampai ke besar anak dia kata ini semua salah bapa kan. Betul. Kalau 10 tahun dahulu bapa cakap begini, mungkin tidak begini. Dia betul dengan cerita Anakku Sazali ke? Betul, cakap macam tu. Tidak mungkin jadi begini. Sekarang baru bapa nak salahkan ataupun menyalahkan dia, sudah terlambat dia kata kan. Masa dah besar kan. Betul. Maksudnya pengajaran yang itu kita sebut, memanglah saya faham dulu saya ada keluarga mak ayah yang bekerja keras untuk memberi pendidikan kepada anak kan. Jadi kita sebagai anak kita tengok sian parent kan, memberi bersusah payah nak beri, kita nakkan apa yang kita nak tak dapat sebabkan kekangan kewangan. Tapi bila kita dah dewasa, kita dah ada anak, kita rasa aku kena berikan yang terbaik untuk anak aku. Tapi sebenarnya memberikan yang terbaik itu bagaimana dari sudut pendidikan ke, dari sudut kemewahan ke, dari sudut kehendak. Sebab kan bila kita boleh berikan terbaik, bagus. Sebab memang anak perlukan pendidikan terbaik untuk mereka boleh berjaya pada masa akan datang. Tapi memberi yang terbaik untuk kemewahan, memberi terbaik untuk kehendak anak, bagi saya itu lebih kepada memberi kesan buruk pada anak sebuah. Betul. Tapi kan Cik Hakim, macam speaking about parents kan, macam Cik Hakim as a counsellor,
Saya rasa benda ni isu yang kita rasa memang kita perasan lah. Parents, dia tend to become defensive tau. Contohnya macam cikgu katalah anak you ni tak buat kerja sekolah, benda-benda semua. Akan ada beberapa parents yang akan jadi macam siapa suruh cikgu tak check? Asal cikgu tak paksa? Betul. Jadi macam mana as a counselor lah, macam how do you tackle this lah dengan parents yang macam diorang defensif dengan anak-anak diorang sendiri? Bagi saya, kalau dalam kaunseling ni, bila kita berhadapan dengan klien, dia sama situasinya. Klien ni dia tak akan awal-awal, untuk makluman Hoslin lah. Biasa kita berhadapan dengan klien sebagai kaunselor, berhadapan dengan klien ada dua jenis. Satu, klien yang dia nak try kaunselor. Bukan nak try suka lah, bukan. Dia bagi nak try, betul ke kaunselor ni selesaikan masalah aku? Tu first type. Yang mana kebiasaannya klien yang macam tu biasanya dia banyak ni kita lihat kebiasaan pada pattern klien kan. Kebiasaannya mereka ni kebanyakan menggunakan otak kanan. Biasa orang yang menggunakan otak kanan ni dia ada tendensi untuk insecure. Betul ke? Boleh ke? Selamat ke rahsia aku ni? Tu biasa. Percaya ke dia ni kan? Biasa dia akan cerita benda yang surface je. Jadi bila kita counselor, bila dia cerita pak dah masuk sesi kedua, sesi ketiga, apa masalah dia sebenarnya ni kan? Tak dapat. Sebab kan dia cuba melindungi main issue dia. Itu orang type pertama. Type kedua adalah lebih kepada yang defensif lah. Main selamat, play safe. Satu lagi adalah orang yang straight to the point. Pergi ke sesi, kita cerita banyak pun. Kita cakap sekali je, kita puan punya cik punya masalah yang boleh kita kongsikan dia. Kalau dapat kita dengar, kita bincang, mungkin kita boleh dapat solusi bersama kan. Kita cakap macam tu je, dia terus cerita A sampai Z. Itu klien yang menggunakan otak kiri. Otak kiri ni dia tak suka belok-belok. Dia straight to the point, cerita je. Sebab tu first saya kalau jumpa klien, saya akan ada buat satu aktiviti untuk kenal pasti dia ni kiri ke kanan. Kalau kiri, saya percaya cerita dia. Kalau kanan, take time, ambil masa 2-3 sesi, barulah dia akan cerita apa sebenarnya isu utama. Sebab tu kalau parent yang macam ni ataupun yang defensif macam ni, bagi saya akan gunakan, ataupun bukan kaunselor lah, ataupun guru di sekolah pun boleh buat, gunakan motivational interviewing ataupun temu ramah ataupun bercakap secara motivasi ataupun positif. Sebab kan parent ni bila anak dia masalah, kebiasaan dia datang ke sekolah, kadang-kadang datang, dia akan mengatakan, ini bukan salah anak saya. Bukan anak saya okey, anak saya baik, anak saya bagus. Tapi selaku kita yang berada di tempat situ untuk berhadapan dengan parent yang defensif ni, kita lebih kepada positif tu apa maksud saya adalah kita fokus kepada isu, bukan fokus pada isu, fokus pada apa yang boleh ditambah baik dan apa yang kebaikan atau manfaat baru yang boleh parent tu buat. Contohnya anak dia memang masalah, contoh ponteng sekolah. Ponteng sekolah tu kita tak blame lah. Mak ayah tak datang, mak ayah tak perhatian ke. Itu masalah dia. Tapi kita cerita tuan, puan, kita sekarang ni anak puan ni contohlah, anak dia suka main, contohlah biasa budak nakal ni dia suka sukan contohlah. Anak puan ni sangat sukan main bola kan. Jadi apa yang puan rasa kita boleh bantu anak puan ni untuk lagi semangat main bola. Jadi bila kita cerita pasal benda-benda positif atau benda-benda yang tidak melibatkan isu, parent ni akan daripada defensif, dia akan mula bercerita dan mula melihat pada isu anak dia. Tapi anak saya ni ponteng sekolah tu kan. Dia akan membawa kepada situ. Jadi kat situ kita akan mula tackle isu ponteng sekolah. Jadi sebabkan teknik ni setahu saya di sekolah di Amerika Syarikat, antara guru-guru menggunakan teknik ni sangat kerap lah. Sebabkan dia merasakan attack ataupun attack kepada defensif, dia tak akan beri kesan. Orang defend, yang ni attack dia tak akan jadi. Lebih kepada biar dia defensif, tapi kita cuba lihat pada angle lain, dan keberhasilan kita lihat pada kaunselor ataupun guru di Amerika Syarikat sangat efektif lah benda tersebut untuk membawa parent ni bersama. Sebenarnya objektif dia membawa parent bersama-sama untuk membantu anak dia menyelesaikan masalah. Sebab kan parent, bila anak ada masalah, bagi parent yang sibuk, dia kata, pandai-pandai lah cikgu, kami hantar cikgu anak kami ke sekolah. Takkan benda ni cikgu tak boleh selesai. Tu dia tak tanggungjawab pada sekolah kan. Itu antaranya lah. Tapi
Bagus lah. Apa tu macam ni lah. Maksudnya macam counselors ni kan. Like macam dia tak kisah pun macam mana, tapi there's always a way. You guys know how to tackle parents tu kan. Tapi rasanya dekat overseas lah. Saya rasa terapi ni lagi common daripada di Malaysia. Tahu tak Lin, apa ni satu fun fact lah. Berkaitan dengan overseas ni. Kita ni di Malaysia counselling session ataupun khidmat panggil bimbingan lah, di sekolah panggil bimbingan. Di Malaysia benda ni sangat sangat skeptikal. Skeptikal. Sebab kan bila pergi tu ni ada masalah ni kan. Menyebabkan orang nak pergi tu macam alah tak payahlah. Dia antara keraguan kepada kaunselor ataupun orang yang membuat benda tersebut, ataupun keraguan terhadap masyarakat melihat pada isu perkongsian tersebut. Jadi itu antara benda yang kita lihat kat luar, kat overseas. Kebanyakan counselling session ataupun psikologi punya treatment ni, sekarang di Malaysia kita ada insurans yang boleh cover berkaitan kos-kos medical kan. Tapi di overseas ada insurans yang boleh cover isu-isu berkaitan dengan mental health, juga treatment dan juga psikologi ataupun counselling session yang boleh diambil oleh mana-mana orang yang mencarum dalam insurans. Jadi nak katakan terbuka dekat overseas ni. Dia nak pergi buat treatment, nak buat terapi, nak buat session, counselling session. Dia menjadi satu benda yang normal. Berbanding di Malaysia masih lagi kita ada stigma yang menyebabkan kita rasakan pergi counselling, jumpa counselling tu satu benda masalah. Pergi jumpa kaunseling, betul ke boleh simpan rahsia aku ni? Ya betul. Saya rasa itu masalah paling besar lah. Betul, even dekat sekolah pun budak-budak kan mana nak pergi jumpa kaunselor. Betul. Itu satu etika lah yang mungkin saya rasa dah ditambah baik daripada semasa ke semasa. Daripada mungkin kaunseling dulu. Biasanya budak tak trust ni sebabkan baru je pagi ni jumpa kaunseling, esok cikgu matematik dah cerita lah masalah dia. Satu sekolah dah tahu dah benda masalah kau. Betul. Itu antara benda yang mungkin. Tapi saya rasa sekarang dah improve dah. Dah bila di bawah lembaga kaunselor, akta lembaga kaunselor 1955, memang dia letakkan klausa bahawasanya mana-mana kaunselor yang membocorkan maklumat perkongsian bersama klien, jadi pihak klien boleh memberikan tindakan ataupun menyuarakan untuk dikenakan tindakan kepada kaunselor tersebut. Jadi benda tersebut bagi saya satu tindakan yang baik supaya etika sebagai seorang kaunselor ni dijaga dan betul-betul diimplementasikan kepada klien-klien. Sebab kan dia macam kita diberikan amanah lah untuk menyelesaikan masalah kita. Tiba kita memecahkan amanah tersebut, kita cerita kepada orang lain. Dia punya etika dia, kalau nak kongsi ke orang lain, mesti dapatkan persetujuan daripada klien tersebut. Consent dulu lah. Consent dulu. Atas dasar, contohlah, dia di luar daripada expertise dia. Contohnya berkaitan dengan psikologi, satu spektrum ataupun isu mental health yang perlukan nasihat daripada pakar psikiatri. Jadi dia kata saya perlukan rujuk kepada pakar psikiatri. Awak setuju tak? Kalau setuju pun kita boleh jalan. Boleh perbincangan berjalan. Kalau betul. Tak memang kena di dalam bilik tu, perbincangan tu hanya mati. Yelah. Tapi saya rasa kalau macam dekat sekolah kan, I think trust tu very important lah. The counsellor kena gain trust budak-budak dia sebenarnya. Bila budak-budak ni rasa macam dia connected kan, dia trust dengan counsellor tu, dia orang akan cerita sebenarnya. Betul. Dan lagi peranan buat cerita pasal defensif tadi, peranan kaunselor. Sebab tu saya rasa macam apa perkeliling dibuat oleh KPM tadi cukup baik bagi saya, walaupun ada juga yang pihak-pihak yang mengatakan kenapa nak mengekang pergerakan kaunselor dengan guru besar daripada keluar. Bagi saya kaunselor memang sepatutnya berada di sekolah, sebabkan punca ataupun bantuan ataupun bantuan awal boleh diberikan oleh kaunselor lah. Walaupun mungkin di rumah student tu tak dapat nak berkongsi dengan mak ayah, di sekolah dia ada satu center ataupun satu pusat yang boleh dikongsikan. Jadi sebab tu saya kata kaunselor kalau kita lihat di mana ni, di Finland antara satu the best education yang ada setakat ni, mereka menggunakan dia panggil open dialogue ataupun dia panggil dialog terbuka. Kita ni ada PIBG, tapi PIBG itu biasanya kita panggil, antara yang kita panggil adalah untuk AJM, penentuan siapa
pengurusi baru. Satu lagi untuk sumbangan. Ada untuk sumbangan sebahagian. Satu lagi mungkinlah waktu peperiksaan untuk doa selamat sebagainya. Mungkin kalau kita boleh di Finland tu dia buat pertemuan sebulan paling kurang sekali lah untuk temukan parent, guru dan juga kaunselor untuk kita cerita pasal contoh kita ada senarai pelajar bermasalah contohnya. Kalau pelajar yang tak bermasalah ni bukan kita mengetepikan, tapi mungkin kita boleh ringankan pemantauan terhadap mereka. Walaupun kita cakap kebanyakannya senyap-senyap dah bahaya kan. Senyap-senyap kadang-kadang sedar-sedar buat kes kan. Sedar-sedar buat masalah. Tapi yang tu satu hal yang memang masalah ni kita kena temukan setiap bulan untuk kita buat dialog apa yang boleh dibantu, apa yang boleh dibuat, apa parent boleh buat. Kadang-kadang parent dia lost juga. Kami dah cuba sehabis baik tapi kami tak tahu apa yang efektif. Betul. Menyebabkan mereka tak dapat knowledge lah berkaitan mendidik sehabis baik anak mereka lah. Betul. Tapi tadi Hakim ada sebut pasal KPM kan. Bukan baru-baru ni KPM ada announce yang diorang nak letakkan mata pelajaran baru kan. Ya. Saya notice juga berkaitan dengan pembinaan karakter. Pembinaan karakter. Lepas tu memang ramai lah kecam kata serius lah nak implement mata pelajaran baru sedangkan kita dah ada pendidikan moral, pendidikan CV kan. Saya boleh kata saya bersetuju dan boleh kata tak bersetuju dengan dasar ataupun cadangan ataupun subjek baru yang nak diwujudkan tahun depan. Saya pelaksanaan je pembinaan karakter ni kan. Sebabkan mungkin sebab saya pun tak dapat input penuh lagi berkaitan apa yang ada dalam modul pendidikan karakter tu. Tapi sebabkan tak silap saya apa yang dibuat dalam silibus moral pun cukup memberikan penekanan berkaitan nilai-nilai baik yang perlu dibuat oleh student. Cumanya pendekatan saya mungkin kalau sebagai kaunselor ni, sebab saya kata sebelum ni nak menilai modal insan ni susah. Betul. Macam mana kita nak nilai sebenarnya? Betul, sebabkan di peringkat Sabah pun di bawah Yang Hormat Datuk Indra Mahmud sendiri sangat concern berkaitan dengan bagaimana kita nak menilai student ni bagus dan tak bagus dari sudut sasiah. Kalau subjek ataupun kurikulum kita boleh nilai budak ni dapat A banyak, budak ni bijak. Budak tak dapat A banyak, mungkin budak ni perlukan pemulihan sebagainya. Tapi di sudut sasiah macam mana kita nak menilai? Benda tu benda subjektif. Budak ni mungkin boleh jadi baik. Kadang-kadang kita tengok baik budak ni, tak pun tengok dia lompat pagar. Nak kata kan bagaimana nak menilai karakter ni bagus tak bagus. Sebab itulah saya lebih kepada suka pendekatan praktikal lah. Pendekatan praktikal terhadap apa yang moral, subjek moral tu telah dibuat. Kalau nak masuk subjek pembinaan karakter pun mungkin kurangkan kepada teori, fokus pada mungkin elemen macam kita di Mat Tafiz Negeri Pahang, walaupun kita punya ni adalah sekolah berasrama penuh ataupun sekolah panggil private school yang memang dalamnya pelajar yang diberikan kemudahan-kemudahan fasiliti yang cukup baik di Mat Tafiz Negeri. Betul. Tapi kita tetap buat program pergi buat CSR ataupun program komuniti di Mat Tafiz Pondok ataupun di rumah-rumah flat yang kurang pendidikan. Sebab apa? Sebabkan kita nak memupuk moral itu bukan saja pada buku ataupun saja pada teori, tapi kepada praktikal, bahawa mereka dapat feel, dapat merasai bagaimana mereka dapat nikmat ini, tapi orang yang sebaya dengan dia di flat ataupun di rumah-rumah tumpangan yang tak ada cukup fasiliti yang baik, susah nak belajar. Di pondok menggunakan apa yang ada, belajar juga, tapi mereka bersyukur dengan apa yang mereka ada. Jadi benda-benda moral yang bersifat praktikal ni sedikit sebanyak memberikan memupuklah nilai moral yang sebenar kepada student. Sebab saya cerita sebelum ni remaja sekarang ataupun Gen Z kot setiap saya, ataupun dah masuk ke Alpha, pastilah sekarang ni mereka kita dulu baru nak berkenalan dengan teknologi mula masuk zaman saya lah.
dulu mungkin Lin muda sikit kot. Jadi mungkin dah masuk teknologi. Saya baru teknologi tu masuk. Saya ingat first Facebook masuk ke Malaysia ni, saya lah orang pertama yang dia kerajaan buat satu himpunan pelajar untuk login Facebook tu, untuk first try penggunaan Facebook. Jadi saya sebahagian tu. Jadi saya ini Facebook. Jadi saya dapat kenal Facebook mula-mula macam tu. Jadi zaman anak generasi yang lama ni, yang baru ni, mereka dah masuk dalam teknologi. Kiranya bukan nak perkenalan, memang terpaksa guna teknologi. Jadi bila terpaksa guna teknologi ni, banyaklah kesan efek dia. Antaranya mungkin nilai moral kurang, nilai empati kurang, nilai sosial, emosional kurang. Menyebabkan bila mereka bereaksi terhadap konflik yang berlaku, contoh macam apa yang kita lihat kes-kes yang berlaku ni, kes bully, kes kena marah dengan guru, kes kawan tak layan, kawan tak boleh nak bercakap dengan kawan, nak ekspresikan rasa sedih, rasa kecewa. Sebabkan benda ni kebanyakan mereka ni hanya di dalam media sosial dia aktif. Bila kita tengok, budak ni memang agresif tu, tapi bila berhadapan senyap je. Sebabkan dia kontra kan. Keyboard warrior kan. Keyboard warrior kan. Tu antara benda yang saya rasa perlu penekanan membentuk bagi saya, disiplin, kekerasan, ada keperluan, kadang-kadang ada tak keperluan. Sebab tu saya kadang-kadang sokong rotan, kadang-kadang tak sokong rotan. Sebabkan rotan keperluan juga untuk memberikan ketegasan disiplin kepada pelajar. Tapi dalam masa sama bagi saya lah memupuk jiwa empati tu sangat penting kepada anak remaja ni. Sebabkan bila dia empati ni mewujudkan humanity, kepada kemanusiaan. Jadi bila tak ada empati, tu yang berlakunya bunuh ni biasa je kan. Bully orang ni biasa je lah. Bully ni bukannya melibatkan diri sendiri pun. Sedangkan setiap tindakan kita, sepatutnya pelajar ni kena fikir setiap tindakan yang dia buat. Dia anak di pelajar-pelajar ataupun kanak-kanak di US ataupun di Canada, tak pasti. Dia ada satu benda yang disebut sebagai feedback assessment. Tu bagus bagi saya. Dia punya penekanan bahawasanya setiap dia mulakan dengan contoh aktiviti simple je. Contohnya sepak bola kan. Sepak bola masuk ke gol kan. Dia lepas budak tu sepak. Okey. Sepak 1 2 3 sepak. Okey. 1 arah. Lepas tu dia pun jumpa dengan budak tu cakap, kalau awak sepak menggunakan awak punya bahagian sisi kiri kaki awak akan nampak bola tu akan pergi ke sana. Kalau awak sepak menggunakan bahagian tumit ataupun kaki depan, awak nampak bola tu akan pergi ke depan tapi kaki awak sakit. Dia akan berikan feedback, assessment feedback. Sebabkan budak sekarang dia miss dari sudut, kalau dia buat benda ni dia tak fikir pun apa kesan yang berlaku tu pada tindakan dia. Sebab dia buat habis macam tu lah. Macam tadi dia bunuh, habis macam tu lah. Bukan benda pun habis macam tu. Sedangkan setiap tindakan dia dalam apa yang dia buat, risiko yang dia ambil untuk buat benda tersebut sebenarnya memberi impact banyak pada diri dia. Tu dia tak fikir. Betul. Feedback tu dia tak sampaikan. Tapi Hakim, saya rasa benda ni is not something yang dekat budak-budak je. Saya sampai ke tua, sampai ke sekarang pun empathy is very important. Betul, even dalam dunia bekerja sekarang pun kan. Kerja pun ada juga bully. Betul lah. Ada bully tanpa sedar, bully tanpa sedar, bully secara atas dasar saya nak gurau je. Ataupun macam palau kan. Tak suka ada ni, tak pandai buat kerja, tak layan. Itu semua sebenarnya is bully lah in a way kan. Tu kata isu tekanan, stres, depress, kata depression lah especially memanglah di zaman budak-budak remaja ni paling kritikal. Sebabkan dia punya nak manage stres ni dia tak nampak, dia tak boleh. Jadi end up dia akan buat benda-benda yang membahaya dan benda yang besar. Tapi sebenarnya kritikal yang sangat senyap ni di kalangan pekerja, di kalangan orang dewasa. Betul. Sebabkan sezaman kita ke atas ni, pendekatan kita adalah senyap ataupun diam. Betul. Tapi sebenarnya diam tu lebih bahaya sebenarnya. Kalau ikut kita punya dalam kaunseling ni, semakin diam semakin membara. Tunggu masa nak meletup. Bila masa nak meletup tu yang berlaku depression. Tu yang berlaku kita rasa kita rasa nak bunuh diri, kita rasa nak kelar diri. Sebabkan dia dah masuk fasa depress, tekanan yang melampau, burn out sebagainya. Sebab tu kalau tak dibendung, itu di peringkat dewasa atas lah ataupun pekerja.
perlu notice juga supaya akan datang dia tahu dia di mana, dia tengah depression ke. Sebab tu penting buat penilaian depression secara betul. Betul. Sebab kan kadang-kadang kita ni takut. Kita buat penilaian ni kan orang tahu kita di stres. Bahayalah. Tak pun sebenarnya depression ataupun panggil ujian DAS, depression, anxiety, stress scale tu, tujuan dia adalah untuk kita tahu kita ni kat mana. Kalau kita ada benda tu, kita boleh jumpa dengan orang yang tahu untuk bendung benda tersebut. Kalau kita memikirkan, kalau buat benda ni betul-betul kan orang tahu, nanti management tahu, nanti pihak ni tahu, susahlah saya. Kalau itu sampai kesudahlah awak akan merasa tekanan yang tak akan kesudahan. Betul. Tapi tak apa. Itu kita tunggu next episode pula. Itu kita cakap pasal depression, anxiety, apa semualah. Okay, tapi untuk episod kita hari ni, apalah kata-kata akhir Cik Hakim yang nak sampaikan kepada komuniti? Okay, bagi saya memang suka statement first saya tadi adalah kerja secara kolektif. Sebabkan saya percaya setiap daripada semua pihak yang ada kat sini ni, tak kisahlah ni netizen ke, masyarakat ke, yang ibu bapa ke, komen tak henti dalam ruang-ruang media sosial. Bagi saya tahu mereka ni niat baik, niat nak membendung, niat nak memberi penekanan. Mungkin kaedah lah berbeza, kaedah jadi keras, jadi kasar, jadi hentam kan. Tu netizen dari sudut ibu bapa, dari sudut guru, dari sudut pelajar sendiri. Semua bagi saya memegang cebisan-cebisan untuk membangunkan pelajar atau remaja zaman generasi baru ni. Mereka semua ada usaha, ada keinginan nak buat. Cuma bagi saya mungkin kaedah bagi saya memupuk. Dulu kita dengar sekolah selamat kan. Sekolah selamat, tapi bila sekarang ni orang bunyi sekolah selamat lagi sekolah kita sekarang ni kan. Ya, betul. Tapi saya suka akan datang, mungkinlah benda ni tak boleh dibuat dalam masa terdekat, tapi benda tu boleh dipupuk ke arah sekolah kasih sayang. Saya suka ke arah itu. Sebab bila kita wujudkan sekolah kasih sayang ni, secara tak langsung selamat tu berlaku. Sebab kan bila kita guru sayangkan anak murid sayangkan rakan dia, ibu bapa sayangkan anak dia, nescaya pasti setiap kasih sayang berlaku tu mesti usaha-usaha ataupun cara untuk membangunkan anak semuanya dalam keadaan positif. Sebab kita kena faham, guru pun ada usaha untuk membangunkan anak. Di rumah parent, di sekolah guru adalah sebagai seorang entiti untuk memberi motivasi dan semangat kepada anak pelajar ni. Di rumah parent sendiri yang mendidik anak ni. Sebabkan pelajar masuk ke sekolah umur 7 tahun darjah 1. Ketika daripada umur 1 tahun sehingga 7 tahun, itu adalah fasa bersama dengan ibu bapa. Sebab tu saya sebutkan sebenarnya pendidik yang sebenarnya adalah parent yang mendidik sebenarnya. Dan masuk ke sekolah adalah untuk bagaimana guru memberikan semangat, memacu motivasi untuk pelajar ni betul-betul drive pergi ke mana-mana ataupun seperti mana tujuan yang kita nak sasarkan. Dan akhir sekali, tu kata semua benda bila kita duduk ataupun kita tahu peranan kita, tak akan ada istilah ni salah awak ni salah parent ni, betul, ni salah guru ni salah masyarakat ni kan. Tak akan berlakulah ke arah itu sebabkan kita wujudkan sekolah yang adanya elemen kasih sayang. Sebab apa? Sebab end product dia, hasil akhir dia macam tadi kita cerita adalah untuk mewujudkan anak ataupun pelajar generasi yang akan datang yang adanya nilai empati lah. Empati tu penting sebabkan bagi saya dia tak boleh terlampau banyak. Empati pun payah juga. Empati banyak sangat kan, kata tak boleh lah, saya kesian lah orang ni, saya kesian lah. Tak boleh juga. Everything in moderation lah, betul tak? Semuanya moderate, betul. Semuanya ada, panggil dalam bahasa Arab ni wasatiyah lah. Bersederhana lah setiap apa yang ada. Jangan kurang sangat, jangan lebih sangat, tapi ada. Itu yang saya harapkan lah, yang ada dalam pembentukan jati diri dan jiwa anak bangsa dan juga pelajar sekarang lah. Itu akhir saya lah. Saya mengharapkan itu dan saya rasa kerja itu kita boleh buat bersama. Kaunselor ada peranan dia, guru ada peranan dia, parent ada peranan dia. Sebabkan saya di sekolah rendah baru ni saya ada temuduga. Bila kita tanya parent, sebabkan parent nak masuk ke sekolah rendah Tafiz Negeri Pahang. Kita ada sekolah rendah Tafiz Negeri Pahang. Betul. Kita ada sekolah rendah juga. Di bawah Sampang.
Sampang ni kita disebut sebagai satu ekosistem yang komplit lah bagi saya lah. Untuk makluman ni kan, hadirin audien yang ada bersama kita nanti yang dengar ni, kita ada Mak Tafiz Negeri, kita ada sekolah rendah ni sekarang ni dah semakin hangat pelajar nak masuk ke sekolah rendah Tafiz ni. Sebabkan bila kita temuduga ni tujuan apa adalah untuk kita nak dapatkan kombinasi pihak-pihak yang ingin melihat anak mereka ni berjaya. Siapa pihak-pihak tu? Pertama adalah parents sendiri. Kalau parent tak ada tanggungjawab, bukan tak kita cakap parent tak tanggungjawab, kita tak ada peranan. Kadang-kadang parents saya dah cuba saya baik, tapi peranan parent ni di sekolah adalah untuk berikan semangat, motivasi, balik rumah, keep in touch, follow up, macam mana belajar, apa yang boleh dibantu lagi, boleh tanya sekolah, apa yang saya boleh buat untuk bantu anak saya. Itu satu, ibu bapa. Kedua, kombinasi pihak yang kedua adalah guru dan setuju sekolah. Sekolah juga main peranan untuk membantu anak ni berjaya kan, menjadi somebody yang cukup lahirnya kualiti pelajar yang baik datang daripada kombinasi parent, ibu bapa, sekolah dan juga mungkin masyarakat sekitar yang memberi environment bagus kepada anak tersebut. Sebab tu temuduga, sebab tu dia tanya, kenapa parent nak kena temuduga ni? Bukan parent nak sekolah kan? Tapi tak pun, sebenarnya parent ni kita temuduga untuk kita dapatkan kesediaan parent ni untuk bersama dalam misi membangunkan anak mereka di sekolah rendah Tafiz Negeri Pahang. Tu je lah. Betul. Okey. Jadi terima kasih banyak Encik Hakim untuk terima kasih juga jumpa saya. Tak ada apa. Kita akan jemput lagi, jangan risau. Okey, so itu untuk hari ni. Jadi kita harap apa-apa kita bincangkan hari ni akan bawa manfaat lah kepada semua yang tengok kita punya podcast. Sebab selain daripada kita nak sembang, podcast ni juga bertujuan untuk kita nak sebarkan ilmu, sebarkan pengetahuan untuk semualah yang menonton. Jadi itu saja untuk hari ni. Thank you so much lagi Encik Hakim, and then mungkin next time kita ada sponsor InsyaAllah sekarang ni kita tak ada, sekarang ni sendiri je ni, tak ada sponsor lagi. Next time tapi ada mana-mana pihak nak sponsor boleh pihak. Betul. Selain daripada tu, jangan lupa untuk Cik Hakim bagi sikit apa? Like, comment, subscribe. Like, comment dan share kita punya podcast Telajak laris Telajak meletup Telajak apa betul ke saya? Biasa saya apa? Tunggu sangat ni. Okay, so kita bagi host lah, ownership. Jadi untuk semua, jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe. Jangan lupa like, untuk komen dan subscribe YouTube channel kita orang Yayasan Pahang, and also follow our other social medias. Kalau ada cadangan nak suruh kita orang cakap pasal apa-apa ke, komen apa-apa ke, nak talk about anything ke, you can just feel free to DM us or leave it in the comments. Encik Hakim ni is just one of our guests untuk kita punya Terpaling Podcast. Lepas ni kita akan ada macam-macam tetamu lagi. Tapi kalau rasa nak Encik Hakim lagi, komen je lah kat bawah. Boleh je. InsyaAllah. Okay, that's all from us. Thank you. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hai, jumpa lagi. Yo.